اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العظيم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. Saya muliakan Fadil Tuan Pengurusi, barisan kepimpinan dan seterusnya sidang jemaah yang dimuliakan. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama malam ini, malam 26 Ramadan 1446 Hijri. Dapat kita meneruskan lagi agenda dan program kita dalam Ihya Ramadan. Pada baki-baki akhir malam Ramadan, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan semua kita mentadaburi ayat ketiga daripada surah Al-Ghafir. Untuk 10 malam terakhir ini kita kena perhati pada ayat ketiga ini, kerana dengan pemerhatian kita kepada ayat ketiga ini tidak akan melemahkan semangat kita untuk meneruskan perjuangan kita bagi mencapai maksud, iaitulah yang pertamanya mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih besar itu ialah kita mengharap syurga Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ketiga surah Al-Ghafir awal sebut 4 sifat utama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Ghafiriz Dzambi, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengampuni. Di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala Dia sengaja menjagakan kita pada waktu sepertiga akhir malam, yang mana waktu ini sangat istimewa. Disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat pada ayat ke-18. Allah Ta'ala kata, wabil ashari hum yastaghfirun, dan dengan pada waktu hampir kepada fajar, yang ini sepertiga malam waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka semua beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyediakan medium ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala Dia kenal kita, hamba Dia, maka Dia programkan kita pada awal pagi lagi. Programnya makan. Kita buat makan ini memang orang kata okey lah, memang maka dibangunkan kita makan. Kalau tidak akan ada makan sahur, kalau kita terjaga pukul 4 pagi, rasa-rasa kita akan tengok jam handphone kita, belum lagi masuk waktu aku kunci jam pukul 5 contoh. Niscaya kita akan sambung tidur. Tapi oleh kerana kita teringat akan makan itu, tak boleh jadi ni kalau tidur terlajak pula, tak dapat bersahur. Lalu kita menjagakan diri kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya bukanlah makan itu yang utama. Yang utama itu ialah apabila kita berjaga, maka pertama sekali disebut Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah, qum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Kalau pada ayat ini dalam konteks Nabi kepada umatnya, kalau kepada kita nak ingatkan siapa? Ingatkan diri kita. Kita nak ingat ke ahli keluarga kita, isteri kita, anak, suami. Wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seawal pagi Allah didik kita dalam dunia ini, kehidupan kita yang utama adalah membesarkan Allah, bukan membesarkan nafsu kita. Maka datanglah Ramadan. Kemudian dalam masa yang sama, setelah kita melaksanakan tahajud, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut hum yastaghfirun,
mereka yang beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dimuliakan, kita hanya tinggal lebih kurang 4 hari lagi untuk berada pada saat dan waktu yang penuh barakah ini. Bukan bermaksud setelah keluar Ramadan kita meninggalkan perbuatan yang baik ini, tidak. Sebenarnya itulah didikan Allah supaya kita berbagi-bagi. Kerana pagi itu penuh keberkatan, didoakan oleh malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa untuk orang-orang yang bangun sahur, yakni orang yang memulakan dirinya pada waktu pagi, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di tikar sembahyang dia bernadah tangan berdoa tanpa orang tahu. Doakan jirannya, doakan isterinya, doakan suaminya, anaknya, maka dia mendapat doa daripada Allah dan para malaikat. Subhanallah. Ini yang besar yang patut kita kutip. Di samping itu Allah sedia. Allah Ta'ala kata ghafiriz zambi, aku ini maha pengampun. Dalam satu hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, saat sepertiga akhir malam Wa turun ke langit dunia. Nak beri apa? Beri rahmat, nak beri keampunan. Kata Allah, siapa mohon ampun padaku, pasti ku ampunkan. Siapa yang minta padaku, pasti aku akan beri. Tuan-tuan dimulai Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh kita pada waktu pagi. Apatah lagi dalam surah Al-Ghafir ini, Allah sebut pertama sifat dia Ghafiriz zambi, maha mengampuni dosa. Banyak dosa kita Allah tak pandang. Allah tak heran dosa yang kita buat. Sikit pun tak menjejaskan sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi pelik dan heran itu saat Allah bermurah hati nak beri keampunan, kita tak sahut. Kita tak rebut sifat murah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sedar diri tuan-tuan, kita yang tahu dosa kita, orang tak tahu. Maka dalam saat sedar diri itulah kita perhebatkan selaat istighfar kepada Allah SWT. Kemudian sifat yang kedua Allah pada ayat ketiga surah Al-Ghafir, Allah sebut waqabilit taub, dan menerima taubat. Syaratnya bertaubat. Syaratnya taubat. Ada satu peristiwa, seorang datang berjumpa dengan Imam Hasan al-Basri. Dia tanya, wahai Imam Hasan al-Basri, aku nak bertaubat, apakah Allah ampun dosaku? Allah Ta'ala kata Imam Hasan al-Basri, tak ampun. Kemudian datang pula seorang lagi, Hasan al-Basri, aku telah melakukan begitu begini, hadza wa kaza wa kaza, lalu aku bertaubat, Allah ampun tak dosaku? Allah ampun. Maka menjadi pelik orang yang pertama, pasal apa aku tak diterima, pasal apa aku tak diampunkan. Yang kedua pun pasal kamu baru nak, belum buat. Tetapi dia telah pun bertaubat. Jadi pada ayat ini, sesiapa di antara kita hamba Allah Ta'ala yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Ta'ala terima. Nabi sebut tuan-tuan, kullu ummati yadkhulul jannah faqad aba. Semua umatku akan masuk syurga kecuali yang tak nak. Kalau sahabat tanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah wa may aba, siapa dia yang tak nak tu? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa man ata'ani fadakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sesiapa yang taat padaku, kata Nabi, dia masuk syurga. Sesiapa yang sombong, yang ingkar, yang asi, maka dia lah orang yang tak nak. Sama dalam konteks Ramadan itu, waktu Allah sebut melalui Nabi SAW, dalam satu hadis Nabi sebut, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, dimulakan dengan solat tarawihnya dengan penuh iman, yakni yakin, wahtisaban, penuh pengharapan. Para kata al-muhadis Maulana Hizam kata, maksud wahtisaban ini dia hendak, dia nak, dia bukan sekadar kata, tetapi dia buat. Dia meyakini, dia yakin, dia iman apa yang Nabi kata, apa yang Allah Ta'ala tawarkan, dan dia tunggu dan buat. Tapi yang inilah orang tak buat. Hendak ni ramai yang tak nak. Contoh mudah tuan-tuan, simple. Masjid baik, surau baik, masjid saya, surau tuan-tuan. Kita pergi mana-mana masjid, sama saja.
Sedangkan baginda sebut annahu man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamin lailatin. Sesungguhnya siapa sembahyang tarawih bersama imam hatta yansarifu, sehingga selesai witir, kutiba lahu qiyamin lailatin, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Berapa ramai orang tak nak? Bila habis 8 rakaat semua cabut lari, tak sembahyang witir bersama imam. Kau gitu. Itu ciri-ciri orang yang tak nak. Nak cepat sangat, nak kenapa? Bimbang kalau mutabak habis, tempat makan contohlah. Sedangkan Allah Ta'ala nak beri besar, kita buat sikit dapat pahala banyak, ditambah pula dengan pagi. Dalam masa yang sama tuan-tuan, kita kena ingat Ramadan ini Allah Ta'ala datangkan bukan selalu, maksudnya bukan setiap bulan. Dan kita boleh jamin bahawasanya kita ada lagi Ramadan yang akan datang. Bukan saya akan datang, esok pun belum tentu lagi. Esok belum tentu ada untuk kita. Boleh jadi kalau tuan-tuan waktu more makan buah Melaka tercekik mati, mata mati dia makan buah Melaka, contoh lah. Jadi tak tahu. Maka sebab tu kita kena ingat, di antara sifat murah Allah datangkan sifat nazirah. Jadi peringatan. Kalau aku beri peluang kesempatan kepada kamu untuk hidup di bulan Ramadan 10 akhir, yang mana kamu buat sikit Lailatul Qadri khairun min alfin wa alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kamu buat acuh tak acuh je. Surau kita kosong, yang ramai jam jalan ke Maitek. Penuh jam. Saya kena hari Sabtu baru ni, malam minggu, penuh jam. Saya ingat jam masa presiden ke. Rupanya orang berlumba-lumba pergi ke Maitek. 1 jam perjalanan saya tersangkut. Saya pun nak pergi more, tak apa jam. Makan chai kat Pakistan lah. Tapi nak ceritanya ramainya subhanallah, patut kosong suara kita. Maknanya tawaran manusia lebih dikagumi daripada tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kelemahan kita sepanjang Ramadan yang kita lakukan. Tuan-tuan di mana SWT, saya kata tadi pengurusi kata ringkas je kan. Saya ringkas tadi sebab tu saya pilih ayat 3 surah Al-Ghafir. Yang keempat, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sebut ciri Allah Zittaul yang mempunyai karunia. Yakni siapa yang berhajat, siapa yang hendak, pasti akan dapat karunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menangis pada malam-malam 10 akhir, bukan sebab tengok orang sebelah menangis dia pun menangis, tidak, jauh sekali. Bukan sebab dia menangis tahun ini giliran rumah mertua, kampungnya raya sebagai contoh, bukan. Tetapi menangis dia kerana mengenangkan dosa-dosanya, banyaknya dosanya kepada Allah, dosa lalainya, dosa tanggungjawab pada isteri, dosa pada tetangga, dosa pada ibu ayah. Maka tangisan dia itu akan dapat mengadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah sangat suka kepada tangisan hamba-hambanya. Tuan-tuan, rebut dah peluang, sama-sama kita saling mendoakan, semoga kita sama-sama dapat beramal terus pada malam-malam Al-Qadar. Kalaulah kerana benda-benda nafsu kita boleh berjaga, kita boleh bersenggang mata, kita menyaksikan Liverpool kalah sebagai contoh baru-baru ni, senggang mata kita penyokong Liverpool, kita setia, tetapi malam kalah Liverpool, kan? Kita boleh buat. Kenapa kita tak boleh? Ada menangis sekali pun ada, sedih kerana Liverpool terkeluar pada round awal, contoh, kan? Kenapa kita tak menangis? Kerana mengenangkan dosa-dosa kita. Itu yang patut dan lebih utama. Tuan-tuan, itulah sebahagian daripada intipati Al-Quran. Quran ini dia bukan sekadar kita baca, tetapi tanggungjawab kita mestilah kepada 5 perkara. Belajar kepada Al-Quran. Baca, dah belajar, kena baca, dah baca, kena faham, dah faham, kena beramal, dah beramal, perlu disampaikan. Ini tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak akan pindah ayat 1 kepada 2 selagi tidak buat 5 perkara ini. Apa dia? Baca, belajar, baca, faham, amal dan sampaikan. Sebab tu Nabi sebut bali wa anni walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Setiap satu ayat Allah itu semuanya ada manfaat buat hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita jangan biarkan diri kita terlepas daripada belenggu Quran. Biarlah Quran membelenggu kita, kerana orang yang berdampingan Quran dimuliakan Allah Taala. Tengok saja Sayyidina Jibril AS
Kerana asbab antara menyampaikan wahyu Quran kepada Rasulullah diangkat sebagai penghulu segala malaikat. Tengok sahajalah baginda sallallahu alaihi wasallam, asbab mukjizat Al-Quran menjadi penghulu segala nabi. Lihat sahajalah tuan-tuan Ramadan Al-Mubarak. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juzuk kedua, Syahrul Ramadan allazi unzila bihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya diturunkan Quran, menjadilah Ramadan penghulu segala bulan. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah saja malam Al-Qadar, kerana pada malam itu diturunkan Al-Quran, jadilah dia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau kita semua, dada kita, hati kita, keluarga kita, family kita ada Quran, maka bersinarlah keluarga kita. Nabi sebut dalam satu hadis, nawiru manazilakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah kamu dengan solat, dengan baca Quran. Mudah-mudahan Quranlah menjadi asbab kebahagiaan rumah tangga kita. Tuan-tuan, Quran ini Allah Ta'ala jadikan dalam bulan Ramadan sebagai dusturul hayat, perlembagaan kehidupan. Allah Ta'ala menyediakan Ramadan, di samping itu Allah Ta'ala nak kita dekat dengan Quran. Tiba-tiba kita jauh daripada Quran, maka sia-sialah Ramadan kita. Teruskanlah kebaikan, lakukanlah kebaikan, berlumba-lumbalah dalam melaksanakan kebaikan, kerana kita tak tahu kebaikan yang mana yang menyebabkan Allah redha kepada kita. Kita tak tahu doa malam keberapa yang Allah Ta'ala angkat doa kita. Kita tak tahu waktu berbuka mana yang apabila kita berdoa Allah tak tolak doa kita. Maka tugas kita adalah teruskan berdoa istiqamah, tuan-tuan. Kalau tak mampu panjang-panjang, doa pendek. Nabi sebut ahabbu amalillah wa adwama wa inqala. Sebaik-baik pekerjaan yang Allah Ta'ala suka itu sedikit tetapi berterusan. Jangan kita baca banyak-banyak, itulah pertama dan terakhir. Jangan kita khatam Quran beria-ria bulan Ramadan, lepas Ramadan tinggal Quran. Jangan jadi seumpama itu. Quran ini bukan barang murah. Allah Ta'ala sebut wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu berjual beli dengan ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah beri izin, kita boleh baca. Bila Allah Ta'ala beri izin, kita boleh lafazkan, bacalah. Kerana kalau kamu tinggalkan dia lagi tinggalkan kamu. Contoh mudah, tuan-tuan, kita tengok ayat yang jarang kita baca. Sekali kita baca huhal bunyinya, kita selalu baca lafaz imam, inna a'tayna kal kausar, qul huwallahu ahad. Sampai anak kecil sampai besar, anak kata ayah tak ada surah lain ke? Ini daripada umur saya 7 tahun sampai 17 tahun ayat di imam, ini adalah surahnya. Nak cerita, tuan-tuan, itu lancar, yang lain jadi tak lancar. Tuan-tuan, rebutlah peluang, dampingi Quran sampai bila-bila, insya-Allah selamat dunia wal akhirat. Aku qouli hadza astaghfirullah al-azim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.